Kita nak lepas! Hidup! Pin, tolong ambil bayi ni cepat! Baiklah! Pin, tolong jagakan dia, ya? Atuk, jangan risau. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Rocky! Awak kat mana, ha? Nasib baik dapat lari. Saya memang tak suka mandi. Kenapa saya mesti mandi? Tapi kalau saya tak mandi, nanti mesti Abang Rex akan marah kat saya. Yelah, lebih baik saya mandi di sungai aja. Itu pun macam mandi juga. Atuk, ceritalah pada kami kisah Atuk dulu-dulu. Baiklah. Pada suatu hari, dalam sebuah hutan yang penuh dengan pokok besar dan tinggi, tiba-tiba ada satu bayang yang besar telah muncul. Ia sungguh menakutkan. Tak ada siapa pun yang berani dekat dengan bayang itu sebab dia ialah... Spinosaurus! Ya, betul tu. Itu ialah bayang-bayang Spinosaurus. Atuk pernah berdepan dan berlawan dengan dia hingga hilang gigi depan Atuk ni. Atuk, Kamu rupanya Kiras. saya dah tahu dah. Mesti Atuk tengah cerita kisah dongeng pada mereka lagi, kan? Dongeng? Yelah, saya dah dengar banyak kali tapi saya rasa macam dongeng aja. Kamu masih tak percaya, ya? Kamu semua, mari pergi main kat tempat lain, nak tak? Nak! Siapa nak ikut abang? Jom pergi sekarang. Mana singa tak nampak pun. Wah, Tyrannosaurus. Kamu tak pernah tengok Tyrannosaurus ke? Betul tu. Biasa tengok dalam buku je. Tak pernah dapat tengok depan-depan macam ni. Kalau macam tu, Atuk pun tak pernah nampak dinosaur macam kamu ni. Saya bukan dinosaur. Saya ialah dino. Atuk dah pergi merantau jauh. Tapi Atuk tak pernah langsung berjumpa dengan makhluk macam kamu ni. Sebenarnya kalau Atuk nak tahu, memang banyak je dino atas planet ni, Atuk. Ada nama Rex, ada nama Vicky, ada Tomo, ada nama Pink dan juga nama Poki. Mereka pengembara dino. Apa pengembara? Dulu Atuk pun pernah jadi pengembara juga. Ya ke? Saya pun nak jadi pengembara satu hari nanti. Kalau kamu nak jadi pengembara, kamu kena makan seimbang dan kamu kena banyak bersenam barulah kuat. Memanglah, saya tak memilih makanan dan saya pun banyak bersenam. Tunggu ya. Profesor, saya jumpa Tyrannosaurus. Apa? Awak jumpa Tyrannosaurus? Tunjuk pada saya. Baik. Wah. Awak ada jumpa dinosaur karnivor terkuat Tyrannosaurus. Di-dua, saya nak awak keluarkan ensiklopedia dino. Panjang Tyrannosaurus adalah 12 meter dan berat haiwan ini lebih kurang dalam 8 tan dan juga karnivor yang paling menakutkan. Maksud namanya cicak kejam. Rocky? Mana awak dah pergi? Pergi mandi cepat. Itu Abang Rex. Kenapa Kena ni? cari tempat menyorok. Kalau Abang Rex jumpa saya, dia akan paksa saya mandi. Paksa mandi? Ya. Kenapa mandi? Kalau awak main air di sungai pun dah dikira mandi. Betul juga. Nampak? Tyrannosaurus mesti ada kaki yang kuat macam abang. Ada rahang yang sangat kuat. Dan gigi yang tajam. Kalau macam ni baru layak jadi Tyrannosaurus. Sekarang kita gunakan kekuatan ni untuk berseronok. Apa kita nak buat sekarang? Tunggu ya. Hei! Macam mana? Betul seronok kan? Seronok sangat. Hei! Hei! Wow! Kamu semua pelompat yang hebat. Saya pun sama. Atuk Tyrannosaurus, saya seronok sangat mandi air tadi. Sama macam mandi. Atuk pun rasa lebih segar lepas mandi.
Rocky, kamu boleh tolong Atuk satu perkara tak? Boleh je, nak tolong apa? Boleh tak kamu tunggu sampai cucu-cucu Atuk balik sebab Atuk nak kenalkan kamu? Tapi kalau kamu tak ada, mesti mereka tak percaya apa yang Atuk katakan. Tak percaya. Kamu ni hebat. Kalau Atuk cerita tanpa kamu, mesti mereka cakap Atuk buat cerita dongeng. Atuk jangan risau. Sebenarnya saya pun nak jumpa dengan mereka. Terima kasih. Abang Tiras, buatlah kuat lagi. Baiklah, semua sedia untuk terbang ya? Saya! Lompat! Hei! Hai! Ih! Kenapa ni? Abang Tiras, tolong kami. Ya, jangan risau. Abang akan datang sana. Dah makin jauh. Apa kita nak buat ni? Kami tak tolong dengan siapa? Itu macam suara mereka. Apa yang dah jadi? Apa Atuk cakap? Mesti sesuatu dah berlaku pada mereka. Mari kita pergi tengok. Baik. Apa nak buat? Saya tak berani tengok. Maaflah, Abang tak dapat buat apa-apa. Macam mana ni? Apa saya nak buat? Pegang ekor Atuk kuat-kuat. Jangan lepaskan. Saya akan hubungi pengembara dino. Mereka tentu tahu apa nak buat sekarang. Hai. Hui. Yeay! Wow! Pink! Kuasa hijau! Bertukar! Pteranodon yang pantas! Yahoo! Siti, kuasa merah campur bertukar! Cyclone Pepperball! Tomo! Kuasa biru! Bertukar! Powerful Forklift! Rex! Kuasa merah! Bertukar! Speedcar! Gogo Dino, bertindak! Kita tak boleh angkat semua dalam satu masa sebab mereka berat. Fikir cara lain. Abang Rex, Atuk dah tak boleh nak bertahan lagi. Tolonglah buat cepat sikit. Kalau macam tu, mula-mula kita selamatkan kanak-kanak tu. Pink, tolong mereka. Baik, saya tahu. Pink, cakap Pink. Selamat datang. Semua kanak-kanak dah selamat. Sekarang mari kita angkat Atuk sama-sama. Tunggu masa. Tarik aku pokok tu. Ya, jangan tarik dia kuat. Apa pun sama. Terima kasih Atuk selamatkan kami. Betul, kami tak sangka masih kuat dan bertenaga. Betul. Atuk gembira semua dah selamat. Maaflah, saya baru percaya semua kisah dongeng tu. Betul ke? Baguslah kamu percayakan. Betul. Atuk ada wira kami. Atuk jadi ada wira? Oh iyalah, Rocky. Awak masih belum mandi lagi. Pergi mandi sekarang. Sebenarnya saya baru je mandi sungai tadi. Betul tak, Tok? Ya, betul. Atuk dan Rocky mandi dalam sungai sebelum kami datang sini tadi. Atuk mandi dengan dia ke? Betul. Okey. Kamu tak percaya ke cakap Atuk? Betul lah tu. Kamu perlu tunggu waktu mandi dia yang seterusnya. Baiklah, saya percaya. Ha. 。  . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 Kamu perlu tunggu waktu mandi dia yang seterusnya. Baiklah, saya percaya.
Rancangan kami adalah macam ni. D2. Kami akan pindahkan semua dinosaur ke dalam pengkalan dino. Tapi pangkalan dino tu tak muat untuk kami semua. Berkaitan dinosaur-dinosaur yang lain, kami akan minta bantuan dari rakan baik kami pula. Ada haiwan lebih besar dari Brachiosaurus ke? Ya, ini dia haiwannya. Itu paus ke? Betul. Kalau dengan paus, kita boleh bawa semua dinosaur atas belakangnya. Tapi mana kita nak dapatkan paus banyak-banyak? Saya dah dapat. Baiklah, Gogo Dino. Mari kita angkut ke semua dinosaur ni seekor demi seekor. Baiklah, Profesor. Awak semua dah sedia ke? Sudah! Baiklah, bertolak sekarang. Saya gembira yang semua dinosaur dah selamat. Ayah pun. Hah? Gunung berapi dah meletus. Mak, sekarang ni kita dah selamat ke? Dah selamat. Nasib baik ada penggemara Gogo Dino yang tolong. Patutlah dia haiwan yang terbesar di dunia. Besar betul. Terima kasih, Encik Paus. Selamat jalan. Selamat jalan. Semua dinosaur dah ada ke? Profesor, Atuk Terrano tak ada kat sini. Bukankah kita dah bagi tahu pada dia? Tapi dia tak ada. Saya dah cari tak jumpa. Tumpang tanya. Ada nampak Atuk Terrano tak? Tadi saya ada nampak dia tengah buat sesuatu di atas pokok tepi gua. Apa dia? Dia masih di darat ke? Mari kita pergi cari dia. Tapi... Jangan risau. Kami kan penggemar Gogo Dino. Gogo Dino, bertindak! Pink, kuasa hijau, bertukar. Hei! Hua! Pink, kuasa merah campur, bertukar. Kuasa biru, bertukar! Hei! Rex, kuasa merah, bertukar! Hei! Hei! Ha! Warna berapa akan meletus tak lama lagi. Ya, mari kita ke gua Atuk Terrano cepat. Baiklah. Atuk Terrano! Atuk tak apa-apa. Kenapa masih kat sini? Dengar sini. Sebenarnya Atuk nak selamatkan telur ni, tapi Atuk tercedera pula. Atuk cedera di kaki ke? Sebab jatuh masa nak turun. Biar saya rawatkan. Baiklah. Masih boleh jalan tak? Atuk tak apa-apa. Nampak macam Atuk tak boleh jalan. Apa kita nak buat? Tunggu kejap. Dinosaur yang besar sila berjaga-jaga ya. Kalau tak, nanti terpijak dinosaur kecil. Pergilah dari sini. Pergilah. Awak ni siapa? Pergi dari sini lah. Awak ni siapa? Ini kawasan kami lah. Pergi dari sini. Apa awak
buat ni? Kita semua akan tinggal di pulau ni sampailah letusan tu berakhir. Jadi kita semua janganlah bergaduh. Kami tak nak bersama dengan yang lain. Ya. Ya ke? Kalau macam tu, jangan harap nak biskut dino lagi. Apa? Ini memang tak adil. Buli dinosaur yang lemah tu barulah tak adil. Baiklah, saya faham. Tada! Wah! Tomo, awak ni hebat. Saya nak pergi tanya Encik Paus. Kalau dia boleh terbangkan kita. Baik, kami akan ke sana secepat mungkin. Tunggu di pantai ya. Kami akan uruskan hal di sini. Baiklah, jumpa di pantai nanti. Atuk ni berat kan? Tak adalah. Saya pun Tyrannosaurus, jadi saya pun kuat. Dan saya Triceratops. Saya pun kuat juga. Lega tu dengar. Habis saya pula. Kamu kan pantas. Ya, betul. Wah, telur dah menetas. Betul ke? Wah, comelnya dia. Kepala dia besar. Rasa macam pernah nampak lah. Ini seekor demodon. Mesti ibu bapanya tengah risau sekarang ni. Kami kehilangan telur. Sekejap tadi masih ada dengan kami lagi. Alamak, sarang awak di mana? Sebenarnya sarang kami berdekatan dengan gua Atuk Tyranno. Saya akan tanya Gogo Dino. Profesor, kami dalam perjalanan ke sana dengan Atuk Tyranno. Atuk Tyranno ada jumpa sebiji telur Dimorphodon. Tolong bagi tahu ibu bapanya supaya jangan risau. Baguslah macam tu. Awak dengar tak? Gogo Dino ada sama dengan bayi awak. Jangan risau ya. Kita nak lepas. Hidup! Phil, tolong ambil bayi ni cepat. Baiklah. Phil, tolong jagakan dia ya. Atuk, jangan risau. Tomo, awak pergi selesaikan pokok-pokok tu. Baiklah. Kejap dia dah turun. Ya, cepat kan? Rex, kita dah sampai tebing. Baik, sekarang giliran saya. Oh, Gogo Dino, kuasai enjin jet. laju memang bagus, tapi keselamatan tu penting. Betul tu. Nampaknya kita kena cepat. Rupanya paus ni memang besar. Ini kali pertama Tok tengok. Di laut ada banyak haiwan yang menarik. Ya, betul tu. Itu anak saya. Anak Mak. Anak ayah. Sayang, nasib baik kamu selamat. Terima kasih ya sebab selamatkan bayi kami ni. Sama-sama. Itu kan tanggungjawab kami. Oh, saya lapar lah. Untuk meraihkan kejayaan kita ni, mari kita adakan parti. Idea yang bagus. Saya pun dah lapar. Mari kita adakan satu jamuan. Biar saya uruskan. Banyak makanan saya kena sediakan ni. Biar kami tolong awak. Mari mulakan parti.
Jadi, awak rasa dinosaur mana yang paling kuat? Mestilah Tyrannosaurus, karnivor yang paling kuat. Roar! Taklah, Brachiosaurus yang lagi kuat. Ia sangat tinggi dan lehernya nampak sangat elegan. Tak mungkin. Tyrannosaurus yang paling hebat. Tak, Brachiosaurus yang paling hebat dalam dunia. Kurang. Mari kita tengok dinosaur terhebat hari ni. Betul tu. Dinosaur terhebat hari ni. Tunggu, Andy. Saya nak tengok dulu. Wow, itu Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. T-Rex memang hebat. Tadi awak cakap yang awak suka Brachiosaurus. Tapi T-Rex pun saya suka juga. Wow, itu Tyrannosaurus. Mari saya tunjuk fosil hari ini. Fosil hari ini ialah fosil Tyrannosaurus. Tyrannosaurus ialah karnivor yang paling terkenal dan hidup pada zaman Late Cretaceous. Wow, giginya memang menakutkan lah. T-Rex boleh berjalan dengan bagus kerana ekornya. Saya nak berjumpa dengan T-Rex yang sebenar. Jadi awak semua nak tahu tentang dinosaur ke? Awak ni siapa? Kalau awak semua nak jumpa dinosaur sebenar, awak kena masuk dalam mulut dinosaur kat belakang tu. Hai semua, saya Captain Rex. Saya pengiring untuk Dino Explorers dan Tyrannosaurus yang berani. Dino Explorers? Kita jadi pemerhati untuk dinosaur dan bantu mereka kalau mereka dalam bahaya. Wow. Gembira jumpa awak, Rex. Saya Andy. Saya Joy. Saya Lucas. Gembira jumpa awak semua. Awak nak tengok T-Rex yang sebenar, betul tak? Kalau awak semua naik bas Pino ni, ia akan tolong awak mengembara dengan selamat. Wow! Jom kita semua naik. Wow! Bas Pino ni memang hebatlah. Hei! Go Dino Explorers, mari pergi. Mari pergi. Tapi Rex, dinosaur sebenar tu wujud ke? Dah tentulah. Cuba tengok kat sana. Wow! Mereka dinosaur sebenar. Semua dinosaur tinggal bersama-sama di planet Ururu ni. Hai! Kita dah sampai. Mari kita berjalan kaki sekarang. Okey. Hutan ni boleh jadi sangat berbahaya, jadi awak semua kenalah berhati-hati. Faham tak? Okey. Bunyi apa pula tu? Deinonychus akan buat bunyi macam tu kalau ia memburu. Wow! Itu Tyrannosaurus yang sebenar. Tapi, kenapa T-Rex dengan Deinonychus bergaduh ya? Tengok. Saya tahu. Rupanya T-Rex dan Deinonychus bergaduh sebab telur tu. Jaga-jaga. Itu memang sifat Tyrannosaurus. Dia tak akan mengalah. Tengok kat sana. Rasanya T-Rex nak makan telur tu lah. Kesian betul dengan telur tu. T-Rex tu adalah si ibunya. Biar betul.
Mereka tetap tak nak mengalah. Mesti mereka tak boleh lawan Tyrannosaurus. Macam ada yang tak kena. Apa maksud awak? Mula-mula kan ada 3 Deinonychus. Tapi ibu Tyrannosaurus baru je halau 2 ekor. Semua tu Ella. Deinonychus tu memang dinosaur yang sangat bijak memburu. Apa kita nak buat ni? Telur tu dalam bahaya selagi ibu T-Rex tak balik. Alamak! Tunggu sini. Tidak! Ia akan jatuh ke gaung. Telur tu dah hanyut ke sungai. Apa kita nak buat? Jangan risau. Dino Explorers akan tolong kita. Vicky, tolong kami cepat. Koko Dino bergerak. Vicky, pertukaran kuasa merah campur. Wow, dia memang pantas. Oh, alamak. Ada batu besar kat depan. Ia akan hancur kalau kena batu. Vicky, guna pelampung awak. Pelampung menyelamat awak. Oh, iyalah. Lancarkan pelampung penyelamat Vicky. Idea awak memang hebat, Andy. Awak pun hebat juga, Vicky. Ibu T-Rex dah balik. Nasib baiklah telur tu tak apa-apa. Saya rasa telur tu nak menetaslah. Wow, betul tu Andy. Comel betul lah. Kita dapat tengok anak Tyrannosaurus depan mata, Rex. Tempat ni memang terbaik. Baiklah, apa kata kita habiskan pengembaraan kita dan lepas tu balik? Yeay! Go Dino! Hi! Click here to subscribe!